banyak di dalam liga dengan pasukan Terengganu mengatasi pasukan Sarawak pada ketika ini. Mereka berubah kedudukan sahaja daripada 8 naik ke 9, daripada 9 ke 8 lah. Pasukan Terengganu masih mengekalkan kedudukan dia lah. Sarawak masih lagi dengan kedudukan nombor 9. Dan ini adalah gol pendahuluan pasukan Sarawak yang dijaringkan oleh Ryan Griffith di minit yang ke-8 untuk memberikan gol pendahuluan bagi pasukan pelawat. Namun pasukan Terengganu tidak menunggu lama. Fakhur Razi dengan satu larian yang tidak dikawal menyamakan kedudukan bagi pasukan Terengganu di minit yang ke-24. Satu larian yang cukup cantik dilakukan di bahagian kanan oleh Asari Samsudin untuk menghadiahkan gol tersebut buat Fakhur Razi. Mudah menewaskan penjaga gol pasukan Sarawak Iqbal untuk menyamakan kedudukan. Gol pertama beliau musim ini, Fakhur Razi. Dan kemudian semasa perlawanan memasuki minit ke-34, sekali lagi satu larian yang cukup menarik kali ini oleh Ahmad Nordin di bahagian kiri padang membuahkan hasil apabila berjaya menemui Ismail Faruqi untuk menjaringkan gol keempat pribadi beliau musim ini, meletakkan Terengganu ke hadapan 2-1. Mudah di sana terus di akhirnya untuk Ismail Faruqi. Tadi orang menjaga Ismail Faruqi. 2-1 kedudukan di separuh masa yang pertama. Dan sebaik saja perlawanan bermula di separuh masa yang kedua, kita saksikan aksi-aksi menyerang dari kedua-dua pasukan yang mempunyai peluang. Dan pasukan Sarawak berusaha dengan cukup keras untuk mendapatkan gol penyamaan dan mereka akhirnya berjaya untuk menyamakan kedudukan hasil jaringan Ivan Fatish. Gol pertama beliau musim ini, kita saksikan larian beliau yang juga tidak dikawal daripada bahagian pertahanan pasukan Sarawak untuk menjaringkan gol tersebut. Dua sama. Gol penyamaan Sarawak tentunya Terengganu memberi ruang banyak kepada penyerang Sarawak untuk menjaringkan gol. Sepatutnya Terengganu tidak boleh membagikan ruang dalam keadaan dah melidihkan 2-1 semasa gol Ismail Faruqi. Gol kedua beliau pada malam ini berjaya meletakkan Terengganu kembali di hadapan. Syahrul Izan Talha memulakan gerakan itu apabila berjaya memintas perangkap offside dan menghantar satu hantaran yang tepat untuk disudahkan oleh Ismail Faruqi. Dan kemudian sebaik saja gol itu dijaringkan, mereka menambah lagi jaringan di minit ke-85. Sekali lagi Syahrul Izan Talha, kali ini Gustavo Lopez pula menjadi penyudahnya. Ya, itulah gol, mungkin gol pertama Lopez untuk tahun ini ataupun itulah untuk mematikan pasukan Sarawak daripada menyamakan kedudukan.